Okey. Nabi SAW pernah bersabda, janganlah kamu memandang remeh kebaikan walaupun hanya dengan senyum pada orang. Pada masa yang sama, jangan pandang remeh maksiat ataupun dosa. Seperti mana satu amalan yang kecil boleh menjadi asbab seseorang tu masuk syurga, begitu juga boleh jadi satu dosa yang kecil boleh menjadi asbab seseorang masuk neraka. Na'udzubillah. Dan ada satu hadis Nabi yang agak menggerunkan, which is dekat akhirat nanti ada seseorang hamba Allah, dia bawa amalan, segunung amalan, tapi akhirnya semua amalan dia tu tak diterima. Jadi hilang ibarat debu-debu berterbangan. Kenapa? Kerana ketika dia duduk sorang-sorang, dia berkhianat, which is dia melakukan dosa. Depan orang nampak macam baik, tapi rupanya time sorang-sorang dia tak suka pun kebaikan yang dia buat tu. Dia hanya berpura-pura je jadi baik. Hakikat diri dia, dia sangat mencintai maksiat. Dan kalau ada peluang untuk buat maksiat, memang dia akan buat tanpa rasa bersalah. Dan orang yang macam gini, depan orang nampak macam baik, dan dia hanya berpura-pura baik, tapi di belakang orang, dia tak jaga mata dia daripada melihat hal-hal yang haram. Dia tak jaga kemaluan dia daripada melihat membuat perkara yang haram ataupun yang sama waktu dengannya. Orang macam ini, segala amalan baik dia tak diterima, menjadi habuk, debu berterbangan. So, jangan pandang remeh dosa-dosa. Sometimes kita rasa, alah, aku tengok porno je, aku onani je, aku bukan berzina pun. Dia zina tak datang tiba-tiba. Zina tak datang tiba-tiba. Semuanya ada, orang kata, step by step. Setan nak goda seseorang tu, setan goda step by step. Setan tak bodoh. Setan mana goda orang tu berzina. Setan goda untuk orang tu tengok porno dulu, onani dulu. Lepas tu bila dia biasa tengok, dia rasa tak puas, dia rasa nak cuba. Akhirnya mungkin sekarang tak terjebak dengan zina, tapi bila tak meninggalkan dosa tu, berterusan melakukan dosa, benda tu akan membawa kepada dosa yang lain, which is satu hari nanti, na'udzubillah min dzalik, ada possibility yang tinggi untuk berzina juga. Sebab itulah benda ni bahaya. Dan sangat takut kalau kita mati dalam keadaan sedang bermaksiat. Kerana itulah bulan Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk kita nak rawat ketagihan-ketagihan maksiat kita. Apapun ketagihan lah. Ketagihan porno ke, onani ke, rokok ke, vape ke, ketagihan dadah ke, apapulah. Jadikan bulan Ramadan ni, orang kata, titik tolak untuk kita merawat ketagihan-ketagihan dosa yang sedang kita struggle tu. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ni menjadi bukan sekadar pembebasan daripada api neraka, tapi bermula dengan kita bebas daripada ketagihan-ketagihan maksiat tersebut, insya-Allah.